Salam sejahtera dan selamat datang ke episod ke-36 Podcast Berbual Berita Harian. Podcast yang membincangkan berita, ehwal semasa dan isu-isu yang dekat dengan hati masyarakat Melayu Islam Singapura. Saya Anwar Saleh dan bersama saya hari ini ialah co-host saya Fatin Awaluddin. Terima kasih. Hello semua, terima kasih kerana masih terus bersama kami di Podcast Berbual. Podcast Berbual ini boleh anda ikuti di laman web BH, Spotify, YouTube Berita Harian Singapura. Tekan butang podcast di YouTube channel kami dan anda boleh lihat senarai episod-episod Berbual dan lain-lain podcast terbitan BH seperti Notapis dan Kaki Bola. Jangan lupa juga like dan follow Berita Harian Singapura di Facebook, Instagram dan TikTok untuk sedutan podcast Berbual dan lain-lain kandungan digital kami. Terima kasih Fatin. Hari ini kita nak berbual dengan seorang anggota parlimen penggal pertama. Walaupun beliau baru sahaja menjadi anggota parlimen tahun lepas telah memenangi pilihan raya umum 2025, sebenarnya beliau ni telah lama berkecimpung dalam kerja-kerja kemasyarakatan. Mari kita ucapkan selamat datang kepada Dr. Syed Harun Al-Habsyi, Setiausaha Parlimen Kanan, Pendidikan Merangkap Pembangunan Negara. Selamat datang Dr. Syed Harun. Selamat datang. Terima kasih atas undangan ini untuk berbual di Berbual. Dah lama tau kita nantikan doktor ni tau. Ya, betul. Susah nak dapat. Setelah setahun kita dapat berbual dengan dia hari ni. Betul. Memang setahun ni agak sibuk lah. Bermacam-macam sudah pun berlaku. Dan saya gembira dapat hadir pada hari ini. Terima kasih doktor. Dia simpan tau konten-konten selama setahun nak luahkan hari Dalam Berbual. dalam Berbual Berita Harian. Okey, tapi mungkin sebagai permulaan lah sebelum kita mulakan isu-isu yang lebih hangat, lebih serius lah in that sense. Mungkin Dr. Syed Harun boleh kongsi sedikit tentang diri anda, sebab ramai orang kenal anda sebagai seorang AP. Dr. Syed Harun juga merupakan seorang pakar psikiatri, dan pemimpin masyarakat dan juga mantan Presiden LBKM ya. Jadi mungkin Dr. Syed Harun nak kongsilah tentang latar belakang anda sebelum ini. Okey, sebenarnya ada kawan-kawan saya beri tanggapan bahawa saya sebenarnya seorang yang boring. Ya ke? Ya. Apa tu rakan-rakan anda? Siapa kawan ni? Bukan dia bukan member, dia bukan kawan ni. Tapi saya terima dengan hati terbuka. Kerana memang saya seorangnya simple sebenarnya dari segi pemikiran. Tanggapan saya sebenarnya apabila lihat kepada keputusan-keputusan dalam hidupan, satu mungkin perlu kita berlandaskan keikhlasan segala apa yang kita lakukan. Dan saya rasa kehidupan ni sebenarnya it's a very short life lah kalau kita kirakan. Dan segala apa yang saya lakukan saya cuba untuk lihat kepada lensa menabur bakti kepada orang lain. Jadi a life of service lah. Dan bagi saya sebenarnya bila saya kata boring tu sebenarnya tak pernah pun saya menjelajah pendidikan di luar negara. Saya belajar di Singapura, di mana primary school saya di Haig Boys School, dan selepas itu ke institusi Raffles, Maktab Rendah Victoria. Kebanyakan waktu di bangku sekolah sebenarnya saya gunakan di luar darjah. Saya antara yang multi CCA lah. Apa tu? CCA apa tu? Saya di waktu sekolah rendah mungkin bola sepak, sepak takraw. Saya di concert band, main trumpet. Weh, dia main trumpet. Main trumpet. Masih boleh? Tak boleh lah. Waktu tu sekolah rendah saja. Cuba-cuba. Di sekolah menengah tak masuk lagi concert band. Librarian waktu sekolah rendah. Di sekolah menengah hoki as the main CCA, lepas tu juga prefectorial board lah. Dan apabila masuk waktu rendah main hoki seterusnya. Di universiti pula mungkin terdapat sedikit kepelbagaian. Ada yang buat drama, ada yang perbayu, ada yang Muslim Society, ada yang floorball, ada yang hoki. Serba-serbi Dia daripada sports dia pergi seni. Pergi seni lain tu. Wish. Jadi semua dia dah sapu. Sedikit sebanyak lah. Tapi saya rasa macam apabila lihat kepada fokus bagi saya, pelajaran itu tidak terhad kepada bilik darjah. Tidak terhad kepada lecture theatre kan. Dan saya rasa apabila terutama sekali di universiti, terdapat kepelbagaian keinginan untuk terus belajar secara luas. Sikap ingin tahu memang ada lah. Jadi I enjoyed my university time lah, really.
Tapi ramai juga tak tahu Dr. Syed Harun juga sebenarnya bermula sebagai seorang penulis muda dengan berita harian tau sejak dahulu. Ini pun bila tengah buat research ni kita dapat tahu yang kita punya senior beritahu kita. Boleh tak Doktor kongsi lebih lanjut tentang tu? Wah, ni cerita lama ni kan. Pada masa tu mungkin kalau tak salah sekolah menengah di RI. Saya seorang antara pembahas di RI. Not say that good lah, cuma bercuba-cuba je bila berbahas. Pada waktu tu ada Kelab Cerita Remaja di Berita Harian. Masih ada lagi? Tak ada Tak ada. Sudah tak ada lagi kan? Tak ada. Jadi dah lama. Dan mulanya di situ memupuk minat untuk dalam bahasa Melayu. Selain dari berdebat, mungkin dapat menulis. Ada artikel, tak tahulah, saya rasa mungkin ada artikel lah kat Berita Harian. Ada kita nampak, korek. kita Nanti pun kita baca. korek dalam archive, Untuk anak-anak sebagai orang muda not bad bahasa Melayu dia. Not bad. Sampai sekarang masih ada dalam archive. Okey. Jadi time tu tak salah ada wartawan Kak Dewani Abbas. Saya rasa Puan Haryani Isman masih ada di sini juga. Kak Legend kita Kak masih Legend ada. Dia masih bimbing kita actually. I see. Jadi di bawah bimbingan mereka kita pun mengendalikan peraduan bahas selanjutnya lah. Jadi berterusan buat beberapa tahun dan di situ juga minat juga lah menulis sedikit sebanyak dan cubalah pada waktu tu perlu juga prepare untuk periksa kan. Jadi saya rasa apabila dapat menulis tu dapat jugalah mempelajari dari yang ahlinya di bilik wartawan. Dulu dia tulis berita, sekarang dia tulis dasar. Dia tulis dasar dah masuk government pula. Berat jugalah, berat tanggungjawabnya. Betul. Saya nak korek sikit lah tentang perasaan Dr. Syed Harun sebab sebelum ini bagi yang tidak mengetahui, Dr. Syed Harun pun ada klinik psikiatri sendiri kan, Starfish Clinic. Tapi kebelakangan ni lah bila saya selalu pass by kawasan Kembangan tu. Lepas tu dah tak ada lagi Starfish Clinic kat Kembangan Court. Kan apa perasaan Dr. Syed Harun mungkin apabila anda harus meninggalkan kerjaya privat anda sebagai seorang pakar psikiatri dan masuk politik ni? Soalan saya rasa berat jugalah. Kerana apabila masuk ke gelanggang politik ni, terutama sekali apabila masuk kepada government, menyandang jawatan sebagai Setiausaha Parlimen Kanan bagi kedua-dua kementerian, memang perlu kita biarkan apa yang kita lakukan sebelum itu dan terus fokus kepada tanggungjawab yang ada sekarang. Jadi antaranya apabila saya menyandang jawatan ini memerlukan, saya minta masa lah, sepanjang lebih kurang tak salah lebih kurang 6-7 bulan gitu untuk menutup klinik. Dan tapi yang paling saya risau ialah bagi pesakit-pesakit saya yang sudah pun datang kepada klinik tu, di mana kita akan refer mereka, bagaimana kesinambungan dalam keperluan-keperluan mereka, tu yang utama bagi saya. Dan yang kedua juga klinik itu under it's under me lah kan, tu klinik yang kepunyaan sulung saya. Jadi perlu juga lihat kepada welfare bagi pekerja. Saya terdapat ada 2-3 jururawat dan klinik assistant. Dan juga dalam kerja apabila melihat kepada kesihatan mental ni, perlu juga kita ada partnership bersama psikologis dan badan-badan masyarakat yang lain. Dan dengan itu apabila tutupnya klinik, perlu juga kita ensure yang segala benda yang berkaitan dengan klinik itu perlu dilunaskan secara bertanggungjawab dan secara lengkap. Kerana bila dah tutup tu tak boleh buka balik lah kan. Jadi saya rasa kalau perlu diberi deskripsi seakan pahit manis lah. Kerana apabila kita lakukan itu seperti mana yang saya katakan tadi, bila saya pilih psikiatri ni, bila keluar dari sekolah perubatan, antaranya memang ada minat, ada juga dari segi my ability to be able to engage during my psychiatry posting tu, memang diberi maklum balas oleh lecturer yang anda ada kebolehan. Jadi kebolehan ada, minat ada, dan pada waktu itu, dan saya rasa pada waktu sekarang juga antara satu-satunya pakar psikiatri dari masyarakat Melayu sebenarnya saya lah. Jadi dari segi pahit manisnya apabila kita tinggalkan kerjaya tersebut,
memang terdapat seakan satu vacuum di situ, di mana bagi doktor-doktor yang muda, saya cubalah syorkan nudge sikit untuk memilih psikiatri sebagai satu kepakaran yang mungkin dapat membawa kebaikan kepada masyarakat. Ya, walaupun begitu pun dalam kementerian sekarang pun ada juga unsur-unsur kesihatan mental yang saya terajui. Jadi tak hilang begitu saja, tapi when you have a clinic of your own, seakan satu projek ataupun macam bayi gitu kan, kita jaga beberapa tahun, jadi ada pahit manisnya lah. Ya. Doktor boleh kongsi tak macam mana proses atau perjalanannya bila mungkin PM Wong contact Dr. Syed, macam mana dia call ke atau dia message ke, dia ajak minum kopi ke untuk jemput Dr. Syed Harun sertai pemerintah? Sebenarnya lepas elections, fokus pada waktu itu sebenarnya terus kepada pilihan raya. Kan, kerana apabila pilihan raya memang tidak tahu akan kita menang atau tidak dan sebagainya kan, secara individu ataupun GRC. Dan selepas itu baru kita lihat siapa yang boleh membawa kepada tim yang paling mantap untuk menyokong PM. Dan apabila ditanya, saya perlu pertimbangkan lah. Kerana pada waktu itu juga seperti mana yang saya katakan, terdapat pahit manisnya kan. Kita perlu risau pada pesakit, perlu risau pada pekerja-pekerja, dan juga klinik yang sedia ada. Sebenarnya actually memang terdapat banyak keperluan, dan di situ pula perlu saya pertimbangkan pada waktu itu. Ini PM lah yang tanya, and ada tak macam deadline Dr. Syed Harun nak kena reply by certain date? Kalau tak, gone. Saya tak ingat, it feels like so long ago. Dan reply by 6 PM today. I can't recall lah. Tak teringat pula. Tapi it is the case that kalau untuk membawa negeri kita ke hadapan, memang perlu leaders atau pemimpin yang baik. Dan bagi saya rasa ia satu growth journey bagi saya juga, kerana I'm one of the junior ones kan. Dan bila diberi ataupun bila diminta ataupun diberi peluang untuk ke hadapan untuk memberi yang terbaik bagi negara dan masyarakat, saya rasa susahlah untuk kita katakan tidak, kerana ia melihat kepada kemaslahatan masyarakat dan juga negara. Dan kalau dipanggil untuk menyandang tanggungjawab sebegitu, di mana kita boleh menyumbang, kita cuba sedaya upaya. It's still a learning journey for me, dan saya rasa tidak akan berhentilah untuk kita belajar, baik dari pemimpin yang lebih mapan ataupun lebih senior, dan juga dari rakyat kan. Dan ia satu amanah, dan actually to me it's a privilege lah, dapat memberi yang terbaik kepada masyarakat dan menabur bakti. Okey doktor, sudah setahun sejak doktor dipilih sebagai anggota parlimen untuk GRC Nisun. Bagaimana rasanya menjadi anggota parlimen penggal pertama, turun padang dan perlu bertemu penduduk di GRC sana selama setahun ni? Saya rasa dalam setahun ni, tanggapan yang saya ambil apabila saya ke Nisun, turun padang, selalunya ialah seakan saya bersama keluarga besar Nisun. Bagi saya, penduduk saya seakan keluarga, kawan akrab, dan juga saya pun berjiran bersama dengan Nisun. Jadi apabila kita lihat dari lensa sebegitu, kita pun rasa bahawa kita akan peka akan rasanya kehidupan di situ, dan bagaimana kita boleh memperbaiki ataupun melebihkan keselesaan bagi penduduk di situ. So bagi saya, walaupun saya AP di situ, saya membawa lensa sebagai penduduk lah. Apa yang mungkin sebagai penduduk saya inginkan bagi kesemua di situ. So you feel macam a family gitu lah, macam you are a member, macam tak rasa macam dia AP gitu lah, dia penduduk ni macam dah, betul, macam betul. he's like one of them gitu lah. Betul. Ya, jadi bila kita berdepan dengan agensi-agensi ataupun dengan town council ataupun ingin memberi
idea baru dan sebagainya, saya selalu lihat dia dari lensa penduduk. Dan untuk membawa lensa sebegitu ataupun pendapat sebegitu, perlu juga kita tidak jemulah, turun padang, berbual, selalu berjumpa, beramah mesra. Dan ini merupakan antara sesuatu yang saya rasa selesa, kerana dalam kerjaya saya yang sebelum ini, memang untuk mengadakan sikap ingin tahu, senang berbual, senang menanya khabar, itu saya bawalah kepada tanggungjawab saya sekarang sebagai AP. Tapi pada masa yang sama, sudah pasti sebagai seorang anggota parlimen, Dr. Seharun mesti ada pengalaman pertama, banyak pengalaman pertama di sana. Yeah. Sama ada kerja dengan town council ke, atau dengan agensi pemerintah atau badan-badan masyarakat di sana. Boleh tak doktor kongsi bagaimana proses pembelajaran tu? Was it a culture shock for you? Dan apakah perkara penting yang doktor belajar dan mungkin doktor tidak pernah tahu sebelum jadi AP, tapi sekarang baru tahu? Jadi saya rasa sebelum ini apabila saya berkecimpung dengan kerja-kerja kemasyarakatan, seperti di LBKM, di Mendaki, ataupun di klub-klub di sekolah dan sebagainya, mungkin dari segi interface-nya tidak terus bersama pihak-pihak town council ataupun government agency ataupun community center dan sebagainya. Jadi itu satu yang baru yang terpaksa saya ambil sikap ingin tahu. Jadi dapat meningkatkan lagi pengetahuan saya tentang apa yang dilakukan oleh mereka. Tetapi dari segi approach dia kan, sebenarnya sama. Ia apabila kita ingin melakukan kerja-kerja sebegini, perlu kita juga mengambil sikap yang kita tidak semestinya tahu segalanya walaupun kita AP. Kita mengambil sikap bahawa ada benda yang perlu kita pelajari terlebih dahulu, dan dari segi assumptions perlu kita juga hakis segala apa assumptions yang mungkin kita ada sebelumnya, dan lihat kepada isu-isu tersebut dan membina hubungan bersama dengan agensi-agensi yang berkaitan. Dan dengan itu mereka juga rasa bahawa okey, AP ini melihat kepada bukan saja kemahuan ataupun keinginan penduduk di situ sahaja, dia juga boleh melihat kepada mungkin ada satu limitation ataupun ada sesuatu yang mungkin kita boleh lakukan secara baik. Dan idea-idea juga kadang-kala datang daripada town council juga. Jadi terdapat keseimbangan yang diperlukan di situ, supaya segala yang diinginkan untuk kejiranan tersebut dapat dilunaskan secara baik, dan tetap menitik beratkan segala apa baik buruknya. Jadi dari segi itu prosesnya, approach-nya familiar. Kerana apabila kita datang dari badan-badan kemasyarakatan ataupun klub-klub ataupun katakan CCA, di situ semestinya ada ada yang bertelingkah, ada yang mungkin tidak setuju, dan bagaimana kita perbaiki situasi tersebut boleh juga diaplikasikan kepada kerja sebagai anggota parlimen. Dan itu saya rasa antara kekuatan yang saya bawa kepada kejiranan isu. Masih boleh tidur malam Dr. Seharun? Tak stres banyak benda nak kena buat. Tapi dia pandai regulate. Dia pandai regulate pasal dia psychiatrist. Betul. Nanti kita bincang. Ada juga tekanan lah kan, tapi betul kita cuba sedaya upaya. Tak perlu takut kepada tekanan ataupun cabaran ataupun emosi seseorang apabila mungkin diorang dalam keadaan marah kan. Kerana dalam emosi tersebut kita juga faham bahawa mungkin dari segi masalah itu tersentuh secara peribadi bagi mereka, dan apa yang mungkin mereka perlu adalah seseorang yang mungkin datang dalam sikap terbuka, dengan ketenangan, dan dapat meredakan situasi. Jadi itu antara yang saya pelajari lah dalam 1 tahun ni. Ya. Sebut tentang 1 tahun pengalaman baru ni kan. Ada tak benda-benda baru atau sebarang perubahan yang telah Dr. Seharun dan pasukan anda lakukan di kawasan GIC Nisun sejak anda jadi AP di sana? Jadi fokus saya di kawasan saya di Nisun sebenarnya ialah untuk membawa
sebenarnya penduduknya terdapat banyak kepelbagaian, baik dari segi usia, yang usia muda, usia tua, lanjut usia dan sebagainya, dan juga di kejiranan HDB kita ramai yang datang latar belakangnya berbeza. Itu menjadi lumrah kehidupan kita di Singapura, dan di situ fokus saya sebenarnya terdapat dalam program-program di mana kita ingin membawa masyarakat bersama, untuk masyarakat tidak duduk di rumah saja tetapi bersua muka datangkan kepada aktiviti-aktiviti tersebut, dan ia menjadi seakan glue lah antara masyarakat-masyarakat kita yang berbilang bangsa, berbilang agama. Jadi itu satu fokus. Tetapi dari melihat pada short term, that's the immediate part, to build the social cohesion. Dari segi medium to longer term, perubahan-perubahan yang tertera di Nisun sebenarnya apabila trafik di Yishun Dam, terutama sekali di peak hour kan. Saya faham. Itu faham. Selain dari itu, apabila kita pembinaan shelter kerana perubahan iklim juga kadang tidak menentu. Panas kadang, hujan kadang. Selain dari itu, selagi perubahan di taman-taman kita, dan di Nisun juga terdapat Chong Pang Integrated Development yang masih sedang dibuat, dan ini antara perubahan-perubahan yang baru. Tetapi kalau saya nak katakan bahawa ia atas saranan saya, tak semestinya begitulah, kerana antara perubahan-perubahan yang mungkin sekarang dapat direalisasikan, sebenarnya ia sudah bertahun dari segi planningnya. Dan kita terus untuk membawa pada kebaikan lah. Jadi shelter dan sebagainya ia work in progress, tetapi secara amnya kita ingin perkuatkan lagi, pereratkan lagi tali perhubungan antara kejiranan-kejiranan kita. Itu penting, the software lah. Speaking of software ni kan Anwar, okay. Sebab saya percaya Dr. Seharun dah sering berada di kawasan Nisun ni lah, dah macam rumah kedua lah. Tempat lepak. Tempat lepak. Saya orang East kan, jadi Nisun macam jauh gitu kan. Jadi sebagai seorang yang selalu berada di sana, apakah 5 perkara yang best lah dekat situ? Mungkin dari segi tempat makan ke, tempat beriadah ke. Okey, sebenarnya Yishun tak jauh pun dari East Side. Yishun sebenarnya Yishun ni dia antara direct bus, dari utara dan jauh. timur. Dia in between north east kan. So actually Yishun tak jauh sebenarnya. Dan dipersilakan datang kepada Yishun bila-bila masa. InsyaAllah. Orang kalau dah east tak nak keluar. Itu masalahnya. Orang dari lepas tu dia pergi Yishun dia tak nak keluar. Betul. Saya dapati bahawa antara penduduk-penduduk di Yishun sebenarnya ramai di antara mereka, terutama sekali keluarga-keluarga muda, sebenarnya dah duduk Yishun dah berdekad lamanya. Maknanya pada mulanya mungkin mereka duduk bersama ibu bapa mereka. Selepas itu mungkin mereka berkahwin, dapatkan BTO di Yishun, dekat juga di situ. Jadi walaupun mungkin BTO-nya baru beberapa tahun saja, bila anda tanya, anda dah duduk Yishun dah berapa lama? Ataupun dah duduk di sini Yishun dah berapa lama? Ada yang kata dah 20-30 tahun dan sebagainya. Actually orang Yishun dia hardcore Yishun lovers tu. Saya orang Yishun. Saya think daripada K1 sampai, tak salah K1 sampai Set 1 saya kat Yishun. Katib. Sekolah sebelah, tak payah naik bas. Pergi je balik. MRT sebelah. Dulu swimming dekat Yishun semuanya ada di situ. Semua kat sana. Apa-apa nak semua kat sana. So kalau bukan nak kata apa-apa lah, kalau kita kita cordon off Yishun boleh survive. Ekonomi Yishun boleh survive. Tak sampai begitulah. Tapi kita dah dengar doktor apa lima perkara yang okay. Jadi saya rasa pertama sekali Yishun sebenarnya makanan dia boleh tahan. Haji Maimunah ada di Yishun. Pondok Abang pun ada di Yishun. Di Rubina pun ada di Yishun. Dan jadi dari segi pemakanan, actually Yishun lengkap juga. Kita ni hanya makan, dengan makan ni kita senyum. Dah nak lunch time lah. Makan kena berpada-pada jangan berlebih-lebihan. Yang kedua mungkin dari segi riadah, sebenarnya Yishun Dam sejak ia dibuka semula, cantik pemandangannya. Dan berkaitan dengan itu, yang ketiga mungkin dari segi cycling network. Selain dari di Yishun Dam, sebenarnya ada lebih dari 20 km dari segi cycling network di Yishun, dan ia juga dapat bercantum dengan Seletar dan juga ke northern sector kepada Woodlands dan Sembawang.
Jadi dari segi connectivity di Yishun actually antara yang saya rasa terbaik lah, kena site to Yishun. Betul. Ya, jadi selain dari itu mungkin kalau kita lihat di Yishun, saya rasa orang-orangnya beramah sebenarnya. I see, man. Yeah, and I love Yishun lah. And we continue to develop the place. Chong Pang, walaupun Chong Pang antara estate-estate yang lama, tapi terdapat perubahan-perubahan baru, dan the sense of community di Yishun sebenarnya amat menyerlah sekali. Jadi kita dapati dari segi semangat kejiranan, semangat ground up, baik dalam di blok-blok sendiri ataupun dengan badan-badan kemasyarakatan, amat kuat sekali. Kerana it's most of Yishun is actually quite a mature estate, dan apabila kita dapat BTO baru yang datang ke Yishun, either mereka yang masuk ke BTO itu memang dah biasa dengan Yishun, ataupun dari segi semangat culture di Yishun terus membiak kepada mereka jugalah, dan menjangkit kepada mereka, dan I think the vibe is nice lah. Chong Pang tu kan, sebelum dia robohkan building tu kemarin, tempat tu tempat puaka tau. Dia kalau masuk mesti keluar dengan benda. Ada barang murah, makanan sedap semua. Dia macam Geylang Serai. Ada macam Geylang Serai, mesti ada. Kadang saya pun hesitate juga nak share ni semua kan. So it's a wonderful secret lah for us in Yishun. Okey, terima kasih doktor. Kita rehat seketika sebelum kita sambung dengan segmen kedua doktor. Terima kasih.